Dalam industri hartanah, kejayaan seorang perunding sangat bergantung kepada kualiti listing yang mereka bina. Listing yang baik bukan sahaja menarik perhatian pembeli, tetapi juga membantu mengurangkan soalan berulang, mempercepatkan viewing dan akhirnya meningkatkan peluang closing. Ramai ejen baru hanya fokus memuat naik gambar dan harga, tetapi sebenarnya proses membina listing yang efektif memerlukan strategi, ketelitian dan pemahaman mendalam tentang apa yang pelanggan mahu lihat. Jadi hari ini, saya akan kongsikan cara membina listing hartanah yang baik, lengkap dengan langkah-langkah utama yang mampu meningkatkan kredibiliti kita sebagai perunding hartanah. Langkah pertama dalam membina listing yang baik ialah memastikan kita mengumpul maklumat lengkap dan tepat mengenai hartanah tersebut. Maklumat asas seperti saiz tanah, saiz bangunan, jumlah bilik air dan status pegangan perlu diambil dengan betul. Selain itu, kita perlu tahu maklumat tambahan seperti umur bangunan, renovation, jenis kitchen cabinet, keadaan piping, jenis lantai, charge penyelenggaraan dan tempoh strata. Maklumat inilah yang membezakan listing profesional dengan listing biasa. Apabila maklumat lengkap, pelanggan akan rasa yakin dan lebih cenderung menghubungi kita kerana mereka dapat gambaran jelas sebelum viewing. Ingat, listing yang jelas berjaya mengurangkan keraguan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan mereka. Dalam dunia pemasaran digital hari ini, visual memainkan peranan sangat penting. Gambar dan video yang berkualiti tinggi mampu meningkatkan engagement dan menarik lebih ramai prospek. Sebagai perunding, kita perlu belajar asas fotografi, seperti pencahayaan, angle dan komposisi. Pastikan rumah dalam keadaan kemas sebelum mengambil gambar, buka langsir untuk dapatkan cahaya semula jadi, kemaskan ruang tamu, susun katil dan pastikan dapur bersih. Gunakan kamera telefon yang baik atau wide angle lens jika mampu. Jika boleh, rakam video walkthrough yang memberi gambaran menyeluruh tentang rumah. Visual yang cantik bukan sekadar menarik perhatian tetapi memberi keyakinan bahawa kita profesional dalam penyampaian informasi. Copywriting ialah faktor yang menentukan sama ada prospek akan klik, hubungi atau terus scroll. Listing yang baik perlu dimulakan dengan tajuk yang jelas. Nyatakan jenis hartanah, lokasi dan kelebihan utama. Kemudian, tulis deskripsi yang ringkas tetapi informatif. Tekankan selling point seperti akses lebuh raya, jarak ke MRT, sekolah berdekatan, ciri-ciri rumah dan kelebihan kawasan. Elakkan ayat kosong seperti rumah cantik atau lokasi strategik tanpa memberi maklumat khusus. Gunakan bullet point untuk memudahkan pembeli membaca. Semakin jelas dan berstruktur penulisan kita, semakin tinggi peluang listing tersebut menarik perhatian pembeli yang serius. Penetapan harga adalah salah satu elemen paling kritikal dalam membina listing. Harga yang terlalu tinggi tidak akan mendapat perhatian, manakala harga terlalu rendah pula merugikan pemilik. Sebagai perunding, kita perlu menggunakan data seperti transacted price, asking price kawasan sekitar, laporan bank valuer dan trend semasa di pasaran. Dengan data ini, kita boleh mencadangkan harga yang realistik dan mampu menarik pembeli dalam tempoh yang munasabah. Jelaskan kepada pemilik tentang strategi harga yang betul. Adakah kita mahu harga kompetitif untuk fast sale atau harga premium untuk pembeli tertentu? Harga yang betul menentukan sama ada listing itu laku atau tidak. Listing yang baik tidak berhenti pada gambar dan deskripsi. Ia perlu dipasarkan pada platform yang betul untuk mencapai sasaran audiens. Gunakan portal hartanah seperti Edgeprop atau mudah.my sambil memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan WhatsApp broadcast. Pastikan setiap platform mempunyai visual dan mesej yang disesuaikan. Untuk media sosial, gunakan video pendek, carousel gambar dan storytelling untuk menarik engagement. Bagi portal hartanah, gunakan keyword yang orang selalu cari. Selain pemasaran digital, kita juga boleh gunakan offline methods seperti flyers, networking dan referral. Pemasaran yang konsisten akan meningkatkan visibility listing dan menarik lebih ramai prospek berkualiti. Kesimpulannya, membina listing hartanah yang baik memerlukan lebih daripada sekadar memuat naik gambar dan harga. Ia adalah gabungan ketelitian dalam mengumpul maklumat, kemahiran visual, copywriting yang berkesan, strategi harga dan pemasaran yang konsisten. Listing yang berkualiti bukan sahaja membantu kita menarik lebih ramai prospek tetapi juga membina imej profesional sebagai perunding hartanah yang serius dalam kerjanya. Semakin baik listing kita, semakin tinggi peluang untuk closing dan semakin mudah untuk pelanggan mempercayai kita. Dengan menguasai teknik-teknik ini, kita berada di landasan yang betul untuk menjadi perunding hartanah yang berprestasi tinggi.